Hello semua dan selamat datang. Pernah tak korang perasan dalam drama-drama Melayu ni kan, yang paling lekat kat kepala kita tu selalunya bukan watak hero atau heroin, tapi watak jahat dia. Watak yang alamak bila dia muncul je kita dah tahu, dialah punca segalanya. Rasanya semua orang faham kan perasaan ni. Muka dia baru nampak sikit je kat TV, tapi kita yang tengok kat rumah ni dah rasa macam panasnya hati. Itulah dia, penangan bila watak jahat tu betul-betul menjadi. Sebenarnya kan, bila seorang pelakon tu berjaya buat satu Malaysia benci watak dia, itu bukan maksudnya dia gagal tau. Malah sebaliknya, itu tandanya bakat lakonan dia memang luar biasa. Jadi, jom kita bedah sikit kenapa kita ni macam suka sangat membenci watak-watak macam ni. Okey, jom kita mulakan kupasan kita dengan melihat 5 pelakon wanita yang memang dah jadi pakar dalam seni membuatkan kita semua naik angin. Kita mulakan dengan yang pertama, seorang pelakon yang kalau dia dah bawa watak gelap, memang dia akan buat kita rasa tak senang duduk. Siapa lagi kalau bukan Nabila Huda. Tengoklah senarai watak dia. Daripada watak realistik macam dalam Bosya, sampailah ke watak seram psikologi dalam Munafik dan Mama. Dia ni memang dah buktikan berkali-kali yang dia ni memang ratu untuk watak-watak yang kacau fikiran kita. Inilah kekuatan Nabila. Dia tak payah nak terjerit-jerit pun. Cukup dengan satu renungan tajam atau senyuman sini sikit, itu dah cukup untuk buat kita rasa seram sejuk. Tapi, tak semua penjahat tu tunjuk belang awal-awal. Ada yang jenis main senyap-senyap, main belakang tabir, dan untuk watak macam ni, kita ada pelakon kita yang seterusnya, Siti Saleha. Melalui watak dia sebagai Amy dalam drama Scammer, ramai orang terkejut tengok sisi lain Siti Saleha. Cara dia boleh senyum manis, nampak baik, tapi belakang kita, dia tengah rancang macam-macam penipuan. Memang nampak betul kehebatan lakonan dia. Dan watak macam inilah yang selalunya paling bahaya kan. Nampak tenang je, cakap pun lemah lembut. Tapi dialah sebenarnya dalang segala masalah. Dorang tak payah menjerit sebab permainan dorang ni jauh lebih licik. So, kat sini kita boleh nampak beza ketara antara dua gaya penjahat. Satu, kita ada jenis psycho yang terang-terang nampak bahaya macam yang Nabila Huda selalu lakonkan. Lagi satu, kita ada jenis perancang yang senyap dan licik macam yang Siti Saleha bawa dengan begitu sempurna. Jenis yang hancurkan semua benda dalam diam. Seterusnya, kita beralih kepada seorang lagi pelakon hebat yang kekuatan dia adalah emosi yang meluap-luap. Fasha Sandah memang pakar buat watak marah dia tu rasa betul-betul hidup. Cuba ingat balik watak dia sebagai Juwita atau dalam Semua Salahku. Fasha ni bukan sekadar berlakon marah tau. Dia betul-betul jadi kemarahan tu. Dia buat kita rasa setiap pengkhianatan, setiap jeritan, sampai kita pun tak boleh nak buat apa selain benci watak yang dia bawa tu. Dan bila lakonan seseorang tu sampai buat kita rasa nak masuk dalam TV, itulah tanda lakonan dia memang betul-betul berjaya. Dia dah buat emosi kita sebagai penonton ni terbuai sampai kita lupa sekejap yang itu semua cuma lakonan. Seterusnya, kita beralih kepada seorang legenda dalam industri. Seorang pelakon veteran yang namanya tu sendiri dah sinonim dengan watak yang garang, tegas dan berkuasa. Puan Azizah Mahzan. Dengan pengalaman berpuluh tahun, Azizah Mahzan tak perlukan aksi yang lebih-lebih. Cukup dengan nada suara yang tajam atau ayat-ayat yang pedas, dia dah boleh sampaikan ancaman tu. Kita yang tengok ni pun boleh rasa tekanan tu, macam kita pula yang kena marah. Dan akhir sekali, jom kita tengok macam mana generasi baru pula bawa watak jahat ni ke skrin. Iman Suhana. Dia ni dengan cepat dah jadi pakar dalam seni menyembunyikan niat jahat di sebalik muka yang nampak manis dan baik. Watak macam Nadia yang sanggup rancang nak hancurkan kebahagiaan sepupu sendiri tu memang terus cop dia sebagai antagonis generasi baru yang kita kena perhatikan. Kejahatan dia tu mengejutkan sebab ia datang dari orang yang kita tak sangka. Watak yang paling buat kita geram tu adalah watak yang nampak paling manis. Dia berjaya buat transformasi yang buat penonton jadi sangat-sangat emosi. Satu pencapaian yang hebat untuk mana-mana pelakon. Inilah yang kita panggil lakonan menjadi. Ia adalah bila kita dapati diri kita tengah menjerit-jerit depan TV, benci gila dengan watak tu. Tapi dalam hati, ada satu suara kecil cakap, wow, power betul dia berlakon. Itu bukan sekadar lakonan, ia adalah penjiwaan watak yang menyeluruh. Antara semua pelakon yang kita dah sebut ni, atau mungkin ada pelakon lain, watak mana yang betul-betul buat korang rasa paling sakit hati sekali? Cuba kongsi nama watak dan pelakon yang betul-betul buat darah korang mendidih tu kat ruangan komen di bawah. Jom kita tengok siapa yang pegang gelaran penjahat paling menjadi di mata korang.